Assalamualaikum semua. Dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta SUV mewah. Okey, dia bukan jenama yang paling mewah, tapi korang tengoklah sendiri, nanti saya akan tunjuk korang baru korang tahu ini adalah kereta SUV yang mewah. Okey. Dekat hadapan saya ini adalah Toyota. Okey, ini adalah Toyota Harrier 2.0 model tahun 2021 ya korang. Korang nampak sahaja dia punya logo ni. Sebelum ni logo dia hanya bentuk sahaja, tapi sekarang ni dia dah keluarkan logo Toyota pula kat sini. Lagi dah nampak dia nice gila. Okey, saya bawa korang pusing dulu. Okey, jom kita tengok. Okey, ini bahagian luar dia. Okey, macam biasa saya cakap, kalau korang tak puas hati tengok dekat luar, tengok dalam handphone sahaja, korang boleh datang walk in dekat Sungai Besi Auto World. Okey, ataupun korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh sahaja. Okey, untuk Toyota ni dia menggunakan rim 18 inci original daripada Toyota. Okey, dia punya tayar dia pun masih berbunga dengan baik lagi ya. Alright, jom kita tengok bahagian dalaman pula. Bahagian dalaman dia memang nampak mewah ya korang. Okey. Lepas tu bahagian dalaman juga dia menggunakan teknologi moden. Okey. Alright, kita tengok pula bahagian kabin dia. Okey, kabin dia menggunakan material yang sangat premium lah. Tengoklah sendiri. Dia punya kain ni memang, tengok, leather dengan fabric dia memang nampak premium sekali. Okey. Lepas tu dia menggunakan kualiti yang sangat tinggi, memang nice gila. Okey. Alright. Okey, saya bawa korang masuk dalam dulu. Okey, kita try start ya. Okey, ini push start button dia. Macam brake. Okey, untuk Toyota ni korang tengok betapa dia punya orang cakap betapa dia punya line daripada lain. Okey. Alright. Okey, dekat hadapan saya ni ada G meter dia 7 inci ya korang. Alright, lepas tu dia mileage dia hanya 39,000 sahaja korang. Okey, masih cantik. Okey, condition dan dia alright. Okey, lepas tu ni dia ada touchscreen infotainment system 12 inci. Okey. Alright, dia boleh support dengan Apple CarPlay dengan Android Auto. Okey, masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan boleh tekan lagi. Alright, volume dia pun okey. Masih berfungsi dengan baik. Alright, boleh touch lagi. Alright, lepas tu dia menggunakan dual zone icon. Alright, kita boleh adjust kat sini. Ini bahagian dia. Okey, kau tengok dashboard dia. Saya sangat suka dia punya dashboard design ni. Tengok-tengok memang sangat unik, lain daripada kereta lain. Okey, dia punya design ni memang nice gila. Okey, lepas tu dia punya bahagian belakang ni nampak premium lah. Tengok bahagian atas ni dia menggunakan warna hitam. Okey, dia ada sistem dekat sini. Alright, kita pergi pula bahagian belakang ya. Okay. Oh ya, sebelum tu, okey, untuk seat bahagian depan dengan belakang dia ada ni electric adjustable, di mana korang boleh adjust korang punya keselesaan masa drive. Okey, korang boleh adjust seat ni lah semasa korang drive. Okey. Alright, kita tengok pula bahagian belakang. Okey, ini bahagian belakang dia tak ada sempit. Memang besar lah, tak ada sempit gila. Okey, untuk korang yang ada family ke semua nak duduk belakang ni memang okey sangat. Okey. Alright, dia punya bahagian belakang ni pun tak ada tegak, dia macam gini. So okey, kita tengok pula bahagian belakang dia ni. Okey, seat belakang dia macam ni, memang sangat luas and tak ada sempit gila. Okey. Alright, dia ada air converse dekat bahagian belakang. Korang tengok dia punya unit dia memang sangat unik. Okey. Lepas tu colour dia kan, dia dikombinkan dengan, tengok dia macam ada warna grey dengan warna coklat dengan warna hitam. So memang nampak premium gila. Okey. Alright. So ni dia punya seat ni pun dia tak ada menegak. So kalau korang duduk dekat belakang ni pun tak ada korang rasa sakit belakang sangat. Okey. Alright, kita pergi bahagian belakang pula. Okey, ini bahagian belakang dia. Memang cantik gila dia punya bahagian belakang ni. Alright. Okey. Ini bahagian lampu dia. Lampu dia kan dia macam ada bar yang bersambung, dia punya lampu tu. Nampaklah sikit dia unik. Okey.
Alright, ini ni bahagian bonnet dia, okey. Okey, ni bahagian bonnet dia. Okey, bahagian bonnet dia pun luas and sangat besar, okey. Macam biasa korang nak ruang lagi besar, korang boleh adjust sahaja seat belakang ini, okey. Alright, ini bahagian belakang dia. Okey, korang boleh tutup sahaja. Nanti dia akan tutup sendiri. Macam gitu, memang nice gila, okey. Alright. Saya bawa korang pergi depan jap. Okey. Okey korang, untuk harga Toyota Harrier ni, okey, harga dia hanya RM162,000 sahaja, bulanan dalam RM2,050, boleh ikat loan 9 tahun. Okey, untuk korang yang nak bulanan dia lagi murah, korang boleh depo 10% ataupun 20%, okey. Untuk korang berminat dengan Toyota Harrier ni, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada, okey. Alright, bye. Assalamualaikum.